percaya, ya, kita bersyukur Allah SWT dan kita yakin bila kita perbaiki tata kelola, kita perkenalkan instrumen baru seperti e-invoice, kita pertahankan semangat dan disiplin, hasil akan melonjak tinggi. Kita tahu negara berkembang, sistem itu mantap, tetapi masih ada ruang kelemahan dan kebocoran. Dan saya bangga kerana prestasi hasil menunjukkan ada semangat, ada dorongan, ada keupayaan dan pimpinan untuk menyempurnakan tanggungjawab. Dan oleh itu kita catat satu kejayaan melonjak pendapatan dan hasil negara. Yang kita lihat umpamanya peningkatan sebanyak 1.46 bilion ringgit timbang tempoh sama 2023 184.805 bilion ringgit. Jadi saudara,